TNG transfer ke bank boleh ke? Mestilah boleh. Jom saya tunjukkan caranya. Okey, dekat main page TNG e-wallet ni, anda tekan menu transfer. Pilih send money dekat bawah ni. Sekarang dekat TNG e-wallet, anda boleh transfer duit ke akaun e-wallet orang lain, akaun Duit Now dan boleh hantar duit ke lebih 50 buah negara juga. Untuk transfer duit ke akaun bank, anda pilih kotak Duit Now. Pilih anda nak transfer duit ke mana, tekan bank atau e-wallet account. Boleh pilih juga option lain macam nombor telefon, nombor IC, pasport dan banyak lagi ikut keadaan. Pilih bank yang anda nak, masukkan nombor akaun, pilih jenis transaksi sama ada fund transfer, bayar loan atau kad kredit. Pastikan nama penerima dan nombor akaun betul, masukkan jumlah duit yang anda nak transfer, tik kotak terma dan syarat, tekan confirm transfer. Masukkan nombor PIN 6 digit anda. Settle transfer duit TNG Wallet, masuk bank. Boleh tekan butang share dekat bawah sekali untuk share receipt kepada penerima. Kalau nak lagi info best macam ni setiap hari, follow isnandra.my dulu.